Dewan Rakyat kecoh isu fitnah masjid. BN Sabah dijangka jadi jambatan strategik. NG 999 disaran diperbaiki segera. UMNO minta MIC buat keputusan rasional. Bersih tegur pemisahan kerajaan dan politik. Dan polis siasat pemalsuan dokumen pemain Harimau Malaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Sidang Dewan Rakyat kecoh apabila soalan tambahan ahli Parlimen PH Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan mengaitkan dakwaan fitnah di masjid dengan pemimpin pembangkang. Ahli Parlimen PN Pasir Mas Ahmad Fadli Syari meminta Timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor mempertimbangkan tindakan terhadap Sani kerana dikatakan membuat sangkaan jahat terhadap ahli Parlimen PN Awang Hashim dan Takiuddin Hassan berhubung dakwaan memfitnah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Namun Timbalan Speaker ketika itu memutuskan bahawa tiada tindakan wajar diambil terhadap Sani. Keputusan itu dibuat kerana Fadli tidak mempunyai locus standi untuk bercakap bagi pihak orang lain dalam perkara tersebut. Keputusan Ramli itu menimbulkan persoalan dalam kalangan ahli Dewan termasuk daripada PN sendiri. Abdul Ghani Ahmad, ahli Parlimen PN Jerlun, turut mempersoalkan keputusan tersebut dan menekankan bahawa isu fitnah sepatutnya ditangani dengan lebih serius bagi menjaga integriti Dewan. Barisan Nasional BN Sabah dilihat mampu berperanan sebagai penghubung rasmi antara negeri dengan kerajaan persekutuan, memastikan dasar nasional memberi manfaat nyata kepada rakyat Sabah. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Suhaimi Nasir yang juga calon BN bagi DUN Sungai Sibuga menjelaskan bahawa parti tempatan boleh menyuarakan tuntutan tetapi hanya pihak dengan saluran kuasa dapat menukarnya menjadi tindakan. Suhaimi yang juga ahli Parlimen Libaran menegaskan dalam konteks politik semasa, keberkesanan diukur bukan pada siapa paling lantang bersuara tetapi siapa mampu membawa suara rakyat Sabah ke meja keputusan nasional. Beliau mengakui bahawa sepanjang kempen PRN Sabah kali ini, terdapat pihak yang cuba menanam sentimen anti semenanjung untuk menunjukkan kekuatan Sabah. Namun Suhaimi menegaskan strategi itu bukan menunjukkan kekuatan sebenar. Sebaliknya, ia strategi defisit yang digunakan oleh pemimpin parti lawan demi kepentingan politik mereka sendiri. Menurut beliau, kekuatan sebenar Sabah lahir daripada kedudukan yang dihormati, hubungan matang dengan kerajaan pusat dan kemampuan untuk berunding di peringkat nasional. Kerajaan digesa menumpukan perhatian segera terhadap 5 langkah pembetulan utama bagi memastikan sistem panggilan kecemasan Next Generation Emergency Services NG 999 berfungsi dengan baik dan keselamatan awam tidak terjejas. Timbalan Presiden MCA Mah Hang Sun menegaskan bahawa masalah pada hari pertama operasi talian kecemasan itu bukan sekadar isu teknikal tetapi juga mencerminkan kelemahan takbir urus yang berpotensi mengancam nyawa. Beliau menekankan kerajaan perlu mengenal pasti titik kelemahan serta punca kegagalan sistem termasuk kapasiti, kelewahan dan penghalaan panggilan. Sebelum ini, ahli Dewan Negara A. Lingeshwaran memaklumkan pihaknya menerima pelbagai aduan daripada orang awam yang mengesahkan sistem NG 999 gagal beroperasi dengan baik. Gangguan itu turut memberi kesan kepada operasi perkhidmatan ambulans sekaligus membebankan sistem kecemasan di seluruh negara. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki menyeru MIC agar mempertimbangkan keputusan mereka secara rasional dan tidak bertindak mengikut tawaran luar yang akhirnya merugikan rakyat. Beliau berkata cadangan Timbalan Pengerusi BN Muhammad Hassan
Untuk mengadakan pertemuan dengan kepimpinan MIC memang langkah yang baik. Namun perbincangan mengenai kedudukan parti itu dalam BN sebenarnya telah diadakan berkali-kali. Ashraf menjelaskan pelbagai usaha sudah diambil atas arahan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi bagi memujuk MIC supaya kekal dalam gabungan yang telah mereka sertai sejak sekian lama. Semalam, Muhammad Hassan memaklumkan BN akan mengatur pertemuan dengan pemimpin tertinggi MIC selepas PRN 17 Sabah untuk membincangkan masa depan parti tersebut dalam gabungan. Timbalan Presiden UMNO itu turut yakin MIC akan menilai dengan bijak resolusi Perhimpunan Agung MIC ke-79 yang memberi kuasa kepada kepimpinan parti menentukan sama ada kekal dalam BN atau bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN. Dalam pada itu, Ashraf menegaskan kempen Gelombang Biru pada PRN 17 Sabah menunjukkan perkembangan positif kerana semua 45 calon BN bertanding tanpa sebarang masalah. Pemantau pilihan raya bersih menekankan kerajaan perlu mengekalkan sempadan jelas antara urusan rasmi dan aktiviti politik, terutamanya sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Bersih menyatakan walaupun Perdana Menteri menegaskan penggunaan aset kerajaan seperti kenderaan rasmi dan pengiring keselamatan dibenarkan untuk tujuan rasmi dan keselamatan, kenyataan bahawa tiada aset kerajaan digunakan dalam kempen PRN Sabah tidak sejajar dengan pemerhatian mereka di lapangan. Pemantau itu menambah, sepanjang kempen, beberapa program kerajaan seperti jualan ehsan rakyat dijalankan di kawasan pilihan raya, memberikan manfaat material kepada pengundi dan mewujudkan persepsi kelebihan bagi pihak pemerintah. Selain itu, Bersih memetik pengumuman peruntukan kerajaan selepas pembubaran Dewan Undangan Sabah, termasuk pengumuman 62.76 juta untuk 18 projek infrastruktur di Tawau oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng yang jelas mempunyai implikasi politik. Organisasi itu menegaskan amalan sebegitu melemahkan prinsip persaingan pilihan raya yang adil dan saksama bagi semua parti yang bertanding. Semalam, Perdana Menteri menegaskan bahawa tiada aset kerajaan digunakan dalam sebarang program sepanjang kempen PRN Sabah, namun Bersih menekankan pentingnya pemisahan yang konsisten antara kuasa politik dan aset kerajaan. Polis telah membuka semula kertas siasatan berkaitan dakwaan pemalsuan dokumen melibatkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Langkah itu dibuat susulan penerbitan alasan penuh oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang menimbulkan persoalan terhadap proses naturalisasi pemain terbabit. Setiausaha Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia Urimai, Satis Moniandi memaklumkan beliau dihubungi seorang pegawai polis dari Petaling Jaya untuk merekod kenyataannya semula. Selain itu, Satis diminta menyerahkan beberapa dokumen tambahan walaupun beliau sudah membuat laporan polis lebih sebulan lalu di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, Kuala Lumpur. Beliau mempersoalkan mengapa polis hanya mengambil tindakan selepas pendedahan dibuat oleh badan antarabangsa seperti FIFA. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.